Okey. Okey. Seseorang murid sekolah rendah tidak faham apa yang dia telah belajar kerana dia telah mempelajari sesuatu secara terpaksa. Kita harus bercakap dengan baik ataupun mendiamkan diri. Kita harus percaya pada Tuhan dan juga hari akhirat. Semua orang yang telah mati akan dihidupkan semula. Ajaran agama yang benar biasanya padat dan ringkas. Kita harus bercakap menurut kemampuan akal kita. Tuhan itu Maha Pemurah. Tuhan memberikan rezeki kepada semua orang. Manusia ada akal. Manusia tidak seperti binatang. Binatang bersetubuh dengan emak atau kakaknya adalah perkara biasa. Jika kita mahu masuk neraka, ia adalah atas pilihan kita sendiri. Tuhan tidak pernah menyuruh kita berbuat dosa. Okay, now I want to read in English. Okay. Ini bukan ni. Not this one. Not this one. Okay. A primary school pupils does not understand what he or she has learned because he or she has learned something by force. We must speak well or remain silent. We must believe in God and the afterlife. All those who have died will be resurrected. True religious teachings are usually concise and simple. We must speak according to the ability of our intellect. God is most generous. God provides sustenance to everyone. Humans have intellect. Humans are not like animals. Animals having sex with their mothers or sisters is normal. If we want to go to hell, it is our own choice. God never tell us to sin. Ini saya sudah baca lah tadi dalam bahasa Melayu. Okay, jadi dalam bahasa Inggeris lah. Kalau macam saudari Tiar, dia punya suara dia tak payah jerit lah, tapi sangat jelas lah ketika dia berkata-kata lah. Dia punya bahasa Melayu dia juga bagus lah. Dia punya tata bahasa nya, penggunaan perkataan dia semua tu dia punya bagus lah. Kalau kita cakap dalam bahasa Inggeris, dia punya istilah, terminologi semua bagus lah. Lepas tu dia pun ada pengetahuan lah. Kalau tak ada pengetahuan, dia tak boleh cakap macam tu lah. Okay, yang ni saya share untuk 4 minit ya, sudah cukup lah. Ya loh, so 4 minit ni. Okay, sekarang saya stop. Amin.